Okey guys, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di rumah unit kita. Sekarang ni fasa-fasa kita duduk tengah touch up dan kita tunggu untuk pemasangan pintu kabinet. Esok akan siap insyaAllah. Jom kita tengok apa progress dan apa kerja-kerja finishing yang kita tengah siapkan sekarang. Let's go. Kalau tengok kat sini, sebelum ni ada pipe lah, ada pipe tu, ada jiran sebelah dia ada naikkan macam papan tu. Jadi apa yang kita buat, kita tutup balik lah, pipe kita simpan dengan cara yang betul ya. Oh, lawa ya. Tengok sebelum ni kalau kita tengok grey dia jenis kotak-kotak kan. Okey, jadi siapa-siapa boleh lah ambil idea ni, modified grey yang berjenis grey design lama kotak-kotak tu, kita boleh modify, kita buat macam ni. Nampak ala-ala macam Japanese sikit. Jom masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, so kalau kita tengok sebelum ni kedai ni dia ada beam kan. So untuk menyerikan lagi beam ni, so kita buat keting kan. Nampak dia macam duduk di dalam kotak dia sendiri. Lampu tangga. Ya. Ya. Pintu kabinet ni buat harga berbelas ribu. Jadi kalau kita nak buat baru balik, of course kos tinggi pasal pemasangan jubin saja atas bawah ni pun berpuluh ribu dah kos dia. Jadi apa yang kita buat, pintu tu kita spray balik, kita paint balik, kita touch up balik dan kita cat balik. Okey, nanti tengok hasil pintu tu. Right, very nice. Okey. Tengok atas. Okey. 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 Ni kotak shampoo Dan kotak shampoo ni boleh buat shampoo sebagainya kan. Ada gigi tak ada ni kan. Very nice kan. Very nice. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, ataupun ingin renovasi, ataupun ingin menggunakan hikmat interior designer, ataupun ingin menggunakan hikmat pelukis plan, contact je Abang Chan. Alright guys, jumpa lagi. Oh, dia tahu lah.